Hari ini saya bersama dengan pewaris dan juga beberapa NGO di Bandar Tun Razak menyampaikan bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyampaikan sumbangan baju raya dan juga kuih raya lah kepada lebih 1,000 wanita di seluruh wilayah Persekutuan, yang mana kita dapat kerjasama daripada MAWIP dan juga beberapa agensi lain. Kita tahu bahawa wanita ini juga kita boleh katakan sebagai pemimpin. Contoh ibu kita lah, pemimpin kita juga. Tapi kita lihat bahawa hari ini ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah itu sebagai contoh yang baik, mana beliau juga adalah seorang pemimpin dan juga ibu kepada anak-anak beliau dan pemimpin kepada bukan saja pada masyarakat, kepada sebuah parti yang besar yang sekarang memimpin Malaysia lah. Jadi saya lihat bahawa apa kata-kata beliau tadi, bahawa kita bukan sahaja wanita bukan saja harus menjadi pemimpin untuk secara memimpin, boleh jadi seorang memimpin, tetapi yang paling penting bagaimana dia membawa keluarga wanita tersebut lah, untuk wanita memimpin keluarga beliau lah, keluarga wanita tersebut lah. Itu jadi saya lihat bahawa apa yang dikatakan oleh Dr. Wan Azizah ini, saya rasa sebagai beliau sebagai contoh yang boleh kita jadikan ikon, ikon yang mana beliau seorang ibu dan juga seorang pemimpin yang saya kata semua orang kenali, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Maksudnya daripada rumah, yang mana kalau sekiranya dia boleh memimpin sebuah masyarakat, tetapi kalau keluarganya pun dia tak boleh memimpin pun kita ada masalah jugalah. Jadi haru biru keluarga dia kan, jadi dia tak boleh memimpin lah. Jadi itu yang tadi Kak Wan cakap, dia bukan saja boleh memimpin negara, masyarakat, tetapi yang paling penting keluarga beliau sendiri. Yang kita lihat tadi bagaimana beliau mengatakan bahawa universiti pertama di dunia ini dilahirkan oleh seorang wanita. Jadi kita lihat bahawa macam mana kepentingan bahawa wanita ini memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat kita. Jadi bagi saya apa yang disebutkan tadi Dr. Wan Azizah itu harus kita jadikannya sebagai panduan dan tauladan lah bagi kita.